Harapan daripada perkongsian amalan terbaik ini, kita harap lawatan daripada Institut Amiruddin Baki ini dapat kami berkongsi amalan terbaik yang terdapat di SK Bayan Baru untuk dikongsikan bersama-sama dengan sekolah-sekolah di seluruh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Zain bin Wan Muhammad, penolong PPD Unit Sekolah Rendah dan Pendidikan Prasekolah PPD Barat Daya. Apakah peranan dan pelibatan PPD dalam lawatan ini? Okey, mengenai lawatan yang dijalankan pada hari ini, terlebih dahulu pihak PPD mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak IAB terutamanya dan pihak sekolah, dan semoga lawatan ini memberi manfaat kepada kedua-dua pihak, dan bagi kami pihak PPD akan sentiasa memberi kerjasama sekiranya ada program-program lawatan yang berkaitan dengan STEM ni. Okay. Jadi saya sebenarnya kami pegawai daripada PPD mewakili Tuan PPD sebab Tuan PPD ada program hari ini. Jadi atas inisiatif daripada pihak sekolah dan IAB, kami rasa bangga lah, sangat bangga, dan agar dapat melahirkan pelajar-pelajar SK Bayan Baru, pelajar yang hebat, terbaik, terutamanya di bidang STEM. Okey, saja.